Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tengah sihat. So malam ni saya nak buat mapping sikit untuk korang. So yang paling penting kita nak kena jadi proaktif dengan apa yang market akan bagi. So kita jangan nak masuk market tanpa ada confirmation. Dan it's very important for us sebagai seorang traders nak kena pastikan apa yang kita buat ni jelas. So saya akan tunjuk dekat korang macam mana kita nak marking dengan cara yang betul. So sekali lagi, setiap hari Isnin minggu yang baru saya akan masuk dalam weekly time frame. Saya akan marking AVWM. Ini adalah bentuk-bentuk yang saya akan cari lah. Saya tak nak complicatekan untuk korang. So A adalah resistance, V adalah support, W adalah support, M adalah resistance. So nanti saya tunjuk sikit apa yang saya masukkan. So bismillahirrahmanirrahim, jom kita mula. So first kita dekat dalam time frame weekly. Kita tengok gold dulu buat sementara ni. So yang pertama sekali saya ada nampak satu harga dekat sini. So ni harga yang saya akan marking. Ada lagi satu harga dekat atas dan ada lagi satu harga dekat bawah. Yang ni pun harga ni semua ni. Ini harga, yang ni harga. Tetapi kita nak tengok apa harga yang ada berdekatan dengan harga sekarang. Maksudnya, yang ni silap Ni harga sekarang, kita nak tengok apa yang berdekatan dengan dia. Saya takkan tengok yang ni semua ni. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita nak tengok apa yang lebih jelas, apa yang ada impact A dengan V yang lebih jelas, V, A yang lebih jelas. So sekarang ni saya nak marking, saya nak simplifykan untuk korang. Saya akan marking ni sebagai satu layer, satu zone dulu. Ni warna ungu adalah daily saya. Adalah weekly saya. So dekat bawah ni pun ikutkan ada satu harga. Betul? Tetapi agak jauh. So saya nak simplify, saya ambil yang bawah ni. So ni pun harga yang saya akan usah. Ataupun saya akan tengok. So saya akan marking. So untuk senangkan kita nak tengok lagi, kita boleh ringkaskan dekat dalam time frame daily. So bila kita ada weekly zone kita boleh expect yang price mungkin akan sampai dekat bawah sebelum kita target untuk peluang buy. So di dalam time frame weekly, saya nak juga korang kalau boleh marking lagi satu level. Kita ambil yang bawah ni lah, saya ambil yang bawah ni. So saya nak korang marking macam ni sebab saya nak korang pastikan kita berada dalam nak korang faham direction kita hanyalah sideways di time frame yang lebih tinggi. So apa yang saya akan buat dekat korang sekarang ni, saya akan tunjuk yang kita hanyalah berada di dalam time frame yang sideways sahaja. Direction kita sideways. Saya akan ulang ni 10 kali supaya korang boleh ingat. 10 kali, 11 kali, 12 kali. So bila saya dah tahu ini adalah weekly level saya akan marking. Weekly level saya akan marking. Ikutkan saya nak marking harga yang dekat sini, tetapi saya sekalikan dekat bawah ni juga. So seterusnya saya akan tukarkan kepada big round numbers, which is very important. Big round numbers adalah 00 atau big round numbers adalah maksudnya kena bundarkan nombor lah. Kalau lebih daripada 50, saya akan tambah 1 dekat, tambah 1 10 pip lah, tambah 1 pip lah kiranya. So terusnya kita ada yang ni 1782, saya akan letak 3. So yang seterusnya kat bawah ni kita ada harga 17445. So saya akan tukarkan kepada 1745. So kita tak nak marking terlampau banyak sangat, kita nak marking biar kita hanya boleh nampak dengan lebih jelas. Itu saja, tak payah nak pening-pening. So mana lagi? So sekarang ni direction saya is very simple. Saya expect price nak sampai kat 1828 sebelum dia fly.
So kita masuk ke dalam time frame daily. So kita dah nampak tau, yang dekat sini harga telah buat breakout dekat kita punya daily. Okay, ini daily saya akan color warna biru So harga pun telah pecahkan kita punya line daily kita ni, kalau you tengok. Dan candle pun telah close juga. Candle pun telah close. Okay, daily candle ni telah close. Tetapi saya takkan tengok juga harga yang terlampau dekat, market structure yang terlampau dekat dengan dia, saya takkan ambil sangat. Okay, saya nak ambil overall dia, apa yang belah kiri, yang overall yang saya nampak dengan lebih jelas. So saya akan masuk ke dalam line chart. Saya akan tengok mana saya punya V dengan A, B dengan A saya dengan lebih jelas. Okay, so first and foremost, kita dah tahu dekat sini pun ada harga. Ni pun ada harga untuk daily. Bagi saya betulkan, adjustkan betul-betul. Okay, ni adalah saya punya daily harga. Kenapa saya buat macam ni adalah sebab saya suka main dengan key levels ataupun benchmark. Benchmark ni mempermudahkan kita nak tahu zone to zone, harga ke harga. Okay, sebab di mana-mana pun korang pergi pun korang nak kena tahu harga. Korang nak beli roti canai pun korang nak kena tahu harga. So harga dalam trading ni pun sebenarnya sama je. Okay, so kita masuk dalam time frame daily. Kita dah tahu, okay, ni adalah V breakout, maksudnya support breakout datang balik sebagai resistance, dan dia ada buat rejection sell yang besar. Okay, dekat sini, dekat pada atas sampai sini kita dapat dalam berapa pips ni? 230 pips dalam masa 2 hari. Amazing kan? Okay, so buat sementara ni saya masuk H4. Okay, saya dalam time frame daily tadi saya tak nampak banyak sangat, sebab saya punya weekly pun dah kira cukup bagus untuk marking kita punya time frame daily. Okay, so saya akan biarkan dekat weekly dan juga ada satu zone dekat daily kita ni sahaja. So very simple. Kalau harga betul-betul nak sampai kat sini, dia akan sampai. Sebelum kita boleh cari peluang buy untuk sampai ke time frame daily kita yang lagi satu. So di mana dekat sini kita ada level, kita ikut market structure. Saya suka main market structure, di mana kalau market structure tu dia buat sesuatu pergerakan yang atas ke bawah, bawah ke atas, atas ke bawah, dia ada buat breakout yang breakout demi breakout. Saya memang suka benda macam ni. This is, to me, is very fun. Saya lagi suka cari peluang-peluang semua dekat zone-zone ni semua. Ni dekat lower time frame kita boleh cari peluang-peluang untuk entry. Okay, tak payah nak pening-pening. Kalau untuk downtrend pula benda yang sama. Kita cari saja. So kita ada zone to zone, zone to zone, zone to zone. So jangan pening. Kita nak cari point-point entry di lower time frame apabila telah buat breakout. Okay, itu saja. So seterusnya, saya punya direction masih still sell sampai kita punya level 1828. Apa yang kita boleh buat lepas dah masuk ke dalam time frame daily, kita boleh masuk ke H4, kita boleh control lagi kita punya SNR. Okay, kita control dulu SNR. Saya seorang trader yang tak main candlestick pattern ke apa ni, doji ke apa ke, tak ada. Saya memang based on SNR saja. Saya ni kaki SNR. Okay, saya memang suka SNR. So mata saya pun dah biasakan kita tengok SNR saja. Saya tak ada main engulfing, tak ada main chart pattern ke candlestick pattern ke, tak ada. Saya hanya main SNR. Alright. Okay, so untuk gold, dia ada sifat yang kalau dia nak jalan, dia akan jalan terus, dan dia akan sampai ke satu destinasi level-level yang kita boleh usyak, iaitu di H4 untuk kita control. Sebab apabila harga dah sampai dekat H4, dia ada potensi. Contoh dekat sini kita tengok ni adalah apa? Ni adalah HNS. Okay, so ni adalah HNS. Ni shoulder, head, shoulder. So nak kata nak, mesti dia akan ada sesuatu reaction. Okay, sama juga dengan atas ni. Saya ambil satu zone, shoulder, head, shoulder. So ni pun ada lagi satu pattern, nampak shoulder, head, shoulder. So dan dia junam sampai berapa pips? Dia junam dalam 200 pip yang kita marking tadi awal-awal tu. So dalam H4 time frame mesti kena ada rejection.
kita main H4 saja. So direction kita dah dapat weekly daily, ialah target untuk sell sementara dan buy untuk long. So kita nak marking dulu SNR kita. So kenapa saya marking dekat situ? Saya ambil warna light. Sorry. Saya ambil okay. Kenapa saya marking dekat sini? Yang pertama sekali, apabila kita masuk ke dalam line chart, okay, terdapat beberapa SNR support yang ada dekat zone ni. So saya akan pakai lagi, okay, ataupun kita boleh mark. Kita boleh buat marking. Saya buat marking sini satu level. Okay, kita tengok balik candlestick dah close tak? Belum lagi. Dia reject kita punya zone. So apa yang saya akan buat, saya akan tukarkan kepada bid round numbers dulu. Saya akan tengok berdekatan dengan harga yang sekarang. Okay, ni sekarang harga sekarang ni mana saya nak cari? Saya akan cari kat mana? Saya akan cari dekat belah kiri. Sini boleh, sini boleh. Okay, so saya takkan cari yang tak berdekatan. So ni this is berdekatan. Nampak dia sama level. So dia berdekatan. You nak marking boleh, you nak marking sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, no problem. Sama juga, berdekatan juga. So boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. So biasanya kalau yang ni dah dekat dengan harga ni, saya akan sekalikan je. Okay, saya akan sekalikan je. Okay, saya tunjuk korang contoh. Saya sambung Okay. So seterusnya saya akan buat dulu bid round number. Saya akan tukarkan yang ni kepada 1844. Lepas tu saya akan marking zone saya pakai zone warna hitam, sebab saya suka zone control dekat H4 dekat line warna hitam, chart warna hitam. Dan seterusnya saya akan juga marking di level yang ini. Bila saya tengok balik dekat candlestick, tadi line chart kan, line chart saya tak nampak macam berapa rapat. So bila saya dah marking dekat candlestick ni, saya nampak okay, ada penjarakan jauh. So kita ada dua zone. Okay, kita ada dua zone. Korang boleh marking shadow to shadow. Maksudnya macam sekarang ni, okay, saya akan korang nak biar korang tak nak letak zone pun tak apa, tetapi better letak zone lah. So kita tahu okay, ni dah sampai dekat level-level H4 saya ni. Okay, so lagi satu level ada dekat mana? Dekat sini. So saya akan tukarkan kepada bid round numbers untuk dua-dua tu. 6. So berapa tadi? 6 Okay. Dan saya pun akan tukarkan yang ni juga. Kalau saya tak okay. Okay, dan saya akan tukarkan yang ni kepada bid round numbers juga. Kenapa saya nak tukarkan kepada bid round numbers? Sebab yang pertama sekali, bid round numbers ni adalah tempat di mana banks akan letak order. Bank suka letak order dekat area situ, dan bukan nombor-nombor yang ada. Okey, contoh macam ni 1846, 1844, 1850. Bank suka main dekat zone-zone yang macam tu. So untuk kita kena simplifykan, kita tukar saja kepada bid round numbers. Dan pastikan korang faham bid round numbers dulu. Korang boleh Google ataupun korang boleh tengok video-video saya yang saya pernah bagi pasal bid round numbers. It's very important. Okay, so buat sementara ni goal kita control saja dekat H4. Kalau tak ada buat apa-apa breakout dekat sini, okay, saya mengharapkan sebelum dia nak junam tu, dia kena betul-betul breakout dua-dua zone kita H4 ni. Time dia breakout, mungkin dia akan retrace sampai kat sini untuk sell. Tak pun dia lepas dia dah buat breakout, dia akan retrace kat dalam ni untuk sell. Okay, so it's part of being flexible, proactive. Always ask yourself, kenapa dia break ke atas kalau dia nak junam, kenapa dia break ke bawah kalau dia nak junam, kalau dia nak fly. So tanya diri korang. Seterusnya saya akan masuk ke dalam time frame M15. So apabila berada di dalam time frame M15, kita nak tengok apa yang dia tengah buat sekarang ni. Kita nak pastikan kalau dia punya direction betul-betul sell, dia nak kena break level-level 1844, 1849 ni semua ni. Dia semua dia kena break. Wajib kan break. Okay, so harga tengok bila sampai dekat kita punya resistance,
support, breakout, tentu resistance, mesti akan ada reaction. Sama juga dekat sini, kita ada breakout, okay, datang balik sebagai sell. So ramai mungkin dapat peluang sell dekat sini, sebab kalau saya masuk ke dalam time frame M15, AM5, memang dia dah buat breakout demi breakout. Okay, so dia datang balik dekat tempat punca dia breakout. So nanti kita akan ajar macam mana you nak marking you punya confirmation dengan cara yang betul. Okay, so buat sementara ni, ini adalah apa yang saya nampak untuk gold. Gold is very simple, tak perlu nak payah-payah. Kalau ada peluang dia close kat dalam, kita just hold dulu, biar dia buat hari ni, kita bagi dia buat jalan cerita dulu, ambil masa sikit, dan kita boleh standby nanti untuk market UK, ataupun US session, Euro session ataupun Euro session ataupun US session. Okay, so sekali lagi, ini adalah direction saya. So kalau dia boleh break bawah, cun lah, kita cari peluang sell. Kalau dia break atas, kita hold, cari peluang buy. So kita boleh lagi control dekat atas ni, tetapi ni harga yang sekarang. So saya akan maintain dengan 3 harga ni dulu. Okay, so apabila you tak nak peningkan diri you sangat, harga dah close ke atas, you boleh marking lagi SNR you dekat atas. Kalau harga close kat bawah, you dah tahu lah, okay, ada apa lagi. Kalau dia betul-betul break bawah ni, kalau dia betul-betul break yang ni, ini adalah clean highway. Saya pernah sebut hari Jumaat tu, ini adalah clean highway, di mana dekat H4 time frame dia tak ada apa-apa penghalangan. Okay, dia terus naik. So maksudnya kalau dia break, dia akan terus apa? Dia akan terus junam. Maksudnya apa? Dia akan terus junam ke bawah. Sebab apa? Ini adalah clean highway. So yang ni pun akan terbentuk sama macam abang dia. Okay, so kat sini okay. Alright, ngam. So kita dah ambil masa 15 minit. Alhamdulillah, goal saja. Simple kan, tak susah pun. So sekali lagi, warna ungu adalah saya punya weekly, warna daily adalah warna biru. Alright, buat sementara itu saja. Sekian, terima kasih.